Apa perubahan terbesar selepas akak ada anak? Sangat banyak. Actually, I tak kerja pun sebab nak fully devoted handle family. Boleh kata all my life sekarang pasal dia je. Apa perubahan terbesar selepas akak ada anak? Sangat banyak. Sangat. Boleh kata kehidupan tu 360 berubah. Daripada actually I tak kerja pun sebab nak fully devoted handle family. Perubahan terbesar tu boleh kata all my life sekarang pasal dia je. Sekarang fikir anak je lah. Ya, betul, anak. Okay, anak screen time tak? Kadang-kadang. Macam mana kak handle? Memang kalau dekat rumah memang memang TV je, no handphone. Tapi TV pun kita monitor lah apa yang dia boleh tengok kan. Kalau berjalan macam ni, kadang-kadang tu bagilah juga handphone, but still cari game yang dia boleh buat ke, instead of dia tengok YouTube ke. Kan even kadang-kadang YouTube yang kids pun taklah ni sangat pun. So cari game maths ke apa ke, so yang dia boleh buat. So kena cari something yang macam tu lah. Dah tak boleh nak bergantung pada YouTube semata. Betul. Sebab kadang-kadang dia dah pergi sekolah, so dia dah tahu solving benda tu semua. So kena cari something yang dia excite, colouring punya ni ke, macam tu lah. Betul. Okay, doa apa yang akak selalu minta untuk anak? Sebabnya It's okay. janji dia sihat. Sihat macam kanak-kanak yang biasa. Sebab kalau anak tak sihat pun, apa yang kita ada pun samalah juga kan, tak benda tu tak worth it pun. So asalkan dia anak yang sihat, membesar macam biasa, more than enough for me. Faham. Sebab kadang kita tengok banyak sekarang nowadays, you sendiri pun tahu kan, condition kanak-kanak sekarang. So even kawan-kawan dia pun ramai yang macam tu. So kita faham struggle mak-mak kan. Betul. All diorang punya wish pun nak anak normal, nak anak sihat macam biasa. So dia jadi macam tu lah, janji dia sihat. Betul kadang-kadang dia bebel itu ini, tapi tak semua parents dapat rasa benda tu juga. So apa yang dia ada sekarang, more than enough for me. Dah syukur sangat dah. Tak ada apa yang saya nak. Tak ada apa yang nak minta. Kesihatan je lah kan. Kesihatan. Janji dia sihat, normal. Amin. Kaya pun tak apa, janji cukup. Janji dia adab tu lah penting sekarang ni. Adab, betul. Ya, common sense pun sangat mahal sekarang ni. So that's it. Tak pandai, tak apa, kita boleh belajar. Adab tu susah. Betul. Tak semua orang mention benda tu kan. So that's it. Itu je yang I minta. Saya suka apa akak cakap. Alright.